Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, boleh duduk dalam keadaan selesa. Kita mulakan pembelajaran kita dengan bacaan belajar sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alaina nikmataka wansur alaina min khaza'ini rahmatika ya Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Rabbi zidna ilman warzuqna fahman wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Amin. Okey, alhamdulillah. Okey, hari ni tahu tak nak belajar apa? Tahu ya ke tahu? Nampak tak apa yang ada kat depan ni? Itu apa? Tisu ke apa? Tisu. Okey, saya akan panggil beberapa orang untuk semburkan spray ni dekat tisu tu. Okey, baik. Saya perlukan dua orang. Okey, Wafi dan Syafmi. Okey, sini. Okey, apa yang saya nak setelah sembuh, tentukan sama ada dia nombor ke dia perkataan. Kalau dia nombor, boleh tanda right. Kalau dia perkataan, boleh tanda pangkal. Okey, spray. Nampak tak? Okey, sama-sama kelas ni nombor berapa? 6. 2. 2 dalam bahasa Arab apa? Isnani. Dia nombor ke perkataan? Nombor. Okey, kalau nombor tandakan right. Okey, satu lagi tisu. Okey, nampak tak perkataan apa tu? Apa nama dia? Syawal. Syawal tu perkataan ke nombor? Perkataan. Okey, tandakan pangkal. Okey, seterusnya Syahmi. Okey, nombor berapa tu? 4 dalam bahasa Arab? 4. Okey, tandakan right. Okey, seterusnya yang terakhir. Okey, nombor berapa tu? Ha? Nombor 7. Dalam bahasa Arab nombor 7 apa? Sab'atun. Sama-sama cepat sebut. Sab'atun. Lagi. Sab'atun. Okey, dia nombor ke perkataan? Nombor. Okey, jadinya hari ni kita nak belajar pasal apa? Nombor ataupun angka ataupun bilangan. Dalam bahasa Arab itu apa? Al-arqam. Apa dia? Al-arqam. 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 Okey, baik. Terima kasih. Okey, baik. Hari ni kita nak belajar pasal al-arqam. Okey, ni apa disebutnya? Isyuruna. Isyuruna nombor berapa Isyuruna? 20. Okey, kita tengok. Okey, seterusnya apa ni? Salasuna. Berapa? 30. Pandai. Okey, seterusnya nombor berapa ni? Apa dia?
Alisha bagi tahu dalam bahasa Arab 40 tu apa? Arba'atun, kalau itu nombor 4, 40. Kita nak pandai. Okey, kita tengok. Okey, betul. Tepukkan tangan kepada Alisha. Okey, baik. Seterusnya kita tengok. Nombor berapa ni? 60. 60 dalam bahasa Arab? Situna. Okey, seterusnya. 70 ke 80? 80. Okey, 80. Samanuna. Okey, dan yang terakhir 90. Dalam bahasa Arab apa? Qisna. Okey, pernah tak buat perkiraan dalam bahasa Arab? Selalu kalau jual beli, melalui jual beli bahasa Melayu je kan? Okey, hari ni saya nak buat sesuatu. Okey, contoh 30 ditambahkan dengan 10 dapat berapa? 40. 40 dalam bahasa Arab apa? 40 arba'una. Okey, yang kedua contoh lagi. 40 ditambahkan dengan 20. Dapat berapa? 60. 4 campur 20? 60. 60 dalam bahasa Arab? Situna. Okey, baik. Kita tengok seterusnya. Okey. Sebelum tu saya ada sesuatu dalam kotak ni. Okey. Dalam kumpulan perlu ambil 2 gambar. Ada berapa? Kena ambil 2 gambar. Okey. Okey, ambil dulu. Setiap kumpulan setiap kumpulan seorang je. 2 Ada Okey, apa yang saya nak awak buat, sekejap lagi kita akan membeli belah di kelas. Di mana awak dapat gambar, betul? Okey, awak kena tentukan harga tersebut berdasarkan harga yang saya dah tetapkan, nanti saya tunjuk. Boleh? Okey, lepas tu satu gambar dicampur dengan satu gambar. Tulis nombor dia berapa dekat papan tu. Lepas tu tulis perkataan dalam bahasa Arab. Boleh? Siapa? Okey, sedia Okey, boleh buka gambar tu. Dah buka gambar? Okey, sedia Okey, baik. Tentukan harga berdasarkan gambar yang awak dah dapat tu. Buat penambahan.
Nah. Berapa jam, berapa biskut, total dia, tulis nombor dalam bahasa Arab dan juga perkataan dalam bahasa Arab. RM5. Macam mana? Biskut. Betul. 10 campur air berapa air? Berapa? Asyirah ni ke asyarah? Macam mana eja asyarah? Kalau apa? Kalau tak tambahkan. Kena tambahkan. Okey, dah siap. Dah. Okey. Tengah baca ni boleh? Okey, dah siap Okey, kumpulan yang dah siap angkat tangan. Okey. Asyarah. Kat bawah ni. Itu dah okey dah. Dah boleh dah. Ni kan isyuruna kan? Nombor 10 berapa? Tu isyuruna. Tu bahasa Arab. Isyur. Ada. Salah senang. Dah. Dah. Mana baju berapa ringgit? Baju 20. 20. Macam mana buat 20? Oh, ni terbalik. Kalau jauh ni, kalau Arab mulakan daripada dia orang buat cikgu. Buat yang contoh macam Okey, tulis sekali. Isyruna rinci tan. Rinci tan. Macam mana eja rinci tan? Ronun ji rinci tan. Tak nampak ke cikgu? Kenapa nak cikgu? Jawab tak ada. Boleh tak?
dah siap Okey, baik. Cuba tunjukkan gambar dan papan yang tu. Okey, saya nak tengok baju dan anggur. Baju RM20, anggur 10. Jadi 30 salah sunnah ringgitan. Okey, betul. Kumpulan yang kedua RM50 campur 5, RM55 ringgitan. Okey, baik. Yang ketiga RM10 campur RM10 jadi RM20 ishruna ringgitan. Okey. Kumpulan yang keempat, kumpulan Aira. Baju 20. Mana? Okey, baik. Yang terakhir, baju dengan aiskrim. Aiskrim 25 jadinya satu ni. Homsu wa ishruna ringgitan. 25 kan? 20 campur 5 jadinya berapa? 25 betul. 5 homsu ring 20 wa ishruna kena tambah wa ishruna. Ni 25 ringgit. Faham? Okey, seterusnya. Okey, dah faham cara penambahan macam mana? Dah. Okey, baik. Okey, baik. Seterusnya kita beralih kepada al-ismun. Pernah dengar tak muzakkar dan muannas? Pernah. Muzakkar tu laki ke perempuan? Lelaki. Muannas? Perempuan. Okey, baik. Okey, ada muzakkar, ada muannas. Muzakkar tadi laki ke perempuan? Lelaki. Muannas? Perempuan. Okey, ada 3 bahagian. Ada berapa bahagian? 3. Okey, muzakkar. Jika lelaki itu seorang. Berapa orang? Seorang. Okey, kita tengok yang pertama. Cuba baca sama-sama mufrad. Mufrad. Okey, bila mana dia seorang, dia disebut sebagai mufrad. Okey, contoh. Tilmizun. Apa maksud tilmizun? Murid lelaki. Murid lelaki seorang. Mufrad. Okey, kalau 2 musanna, sebut sama-sama. Musanna. 2 orang apa? 2 orang lelaki ke perempuan? Azan Okey, sama-sama baca doa al-Fatihah. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadin wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyata rafi'ah wa ba'athul maqaman mahmuda allazi wa'adta innaka la tukhliqul mi'ad. Okey, baik, kita sambung. Musanna untuk berapa orang? 2 orang. 2 orang lelaki ke perempuan? 2 orang lelaki. Kalau 2 orang ada
penambahan. Ada apa? Penambahan. Contoh kita guna perkataan tilmizun. Okey, kalau dua orang kita tambah alif dengan nun. Jadinya apa? Tilmiza. Tilmiza. Tilmizani. Apa dia? Tilmizani. Ada penambahan apa? Huruf apa? Alif. Alif dengan nun. Okey, yang terakhir adalah jamak. Jamak ni adalah 3 orang atau lebih. 3 orang atau lebih untuk muzakkar lelaki ke perempuan? Lelaki. Okey, jamak untuk 3 orang atau lebih untuk lelaki. Contoh kita ada penambahan juga iaitu waw dengan nun. Kalau 2 orang tambah apa? Alif dengan nun. Kalau ramai? Waw nun. Okey, perkataan yang sama juga tilmizun. Tilmizun. Okey, kalau ramai? Tilmizuna. Boleh? Okey, itu untuk lelaki. Kita tengok pula muannas. Okey, sama juga mufrad, musanna dan juga jamak. Kalau mufrad, muannas laki ke perempuan? Muannas laki ke perempuan? Perempuan. Okey, perempuan. Mufrad, seorang ke ramai? Seorang. Mufrad adalah seorang. Mufrad seorang. Contoh, kenapa tilmizatun? Sebab apa? Dia, kalau ada tamarbutah dia menunjukkan muannas. Ada tamarbutah. Okey, kalau musanna penambahan apa dia? Alif nun. Musanna ni berapa orang? 2 orang. Okey, kalau jamak berapa orang? 3 orang atau lebih. Okey, kalau jamak untuk perempuan penambahan alif dengan contoh tilmizatun. Kalau ramai kita panggil dia tilmizat. Apa dia? Tilmizat. Tilmizat. Boleh faham? Okay, cuba kita tengok yang kat sini. Contoh muzakkar. Muzakkar apa tadi? Lelaki. Mufrad. Mufrad adalah seorang. Kalau muallimun berapa orang? Muallimun. Muallimun 1 orang. Lelaki ke perempuan? Lelaki. Okey, kalau ada penambahan alif nun, musanna ke jamak? Musanna. Berapa orang musanna? 2 orang. Kalau jamak? 3 atau lebih. Kalau lelaki penambahan apa? Waw dengan nun. Okay, kita tengok pula muannas. Muannas laki ke perempuan? Perempuan. Kalau perempuan belakang dia ada apa? Tamarbutah. Mufrad berapa orang? Seorang. Okey, kalau ramai perempuan tambah apa? Alif. Kalau ramai lelaki tambah apa? Waw. Boleh faham? Okey, baik. Seterusnya. Okey, saya nak panggil Amsha. Okey, perkataan yang pertama, tabibun. Okey, tabibun ni muzakkar ke muannas? Muzakkar. Okey, kita tengok. Okey, betul. Dia mufrad ke musanna ke jamak? Mufrad. Sebab apa mufrad? Tak ada Ya, tak ada penambahan. Okey, seterusnya. Asfa. Okey, bangun Asfa. Okey, tilmizani. Tilmizani ni muzakkar ke muannas? Muzakkar. Kenapa muzakkar? Sebab dia tak ada? Tak ada tak. Ya. Okey, dia muzakkar. Dia berapa orang? 2 orang. Sebab apa 2 orang? Sebab ada penambahan. Penambahan apa? Alif nun.
Alif nun. Kalau penambahan alif nun dua orang disebut sebagai Musanna. pandai musanna. Okey, baik. Seterusnya, Syahmi. Muhandisat. Muzakkar ke muannas? Muannas. Okey, jamak ke mufrad ke musanna ke jamak? Jamak. Sebab apa? Penambahan apa? Pandai. Okey, baik. Seterusnya, keluar lagi. Damia. Okey, hakibatani. Muzakkar ke muannas? Perkataan asal dia adalah hakibatun. Muannas. Sebab apa dia muannas? Dia ada ta. Kalau asal dia ada ta. Okey, kalau hakibatani. Berapa orang? Berapa beg? Dua. Sebab apa? Ada tambah apa? Alif nun. Okey, kita tengok. Muannas dia perempuan dan musanna sebab dia ada alif nun. Okey, yang terakhir. Izara. Talibuna. Muannas, muzakkar ke muannas? Muzakkar laki ke perempuan? Dia laki. Dia mufrad ke musanna ke jamak? Jamak sebab ada penambahan waw nun. Okey, boleh faham? Boleh. Okey. Muzakkar laki ke perempuan? Laki. Muannas? Perempuan. Kalau mufrad berapa orang? Seorang. Kalau musanna? Kalau jamak? Tiga atau lebih. Boleh faham? Boleh. Baik. Okay, setakat itu sahaja untuk tajuk Al-Arqam. Boleh faham? Ada sesiapa yang nak bertanya? Tak ada. Okey, yang pertama tadi kita belajar mengenai perkataan dan huruf dan juga perkataan dalam bahasa Arab. Okey, seterusnya kita buat penambahan huruf dalam Arab, betul? Okey, dan seterusnya kita tentukan al-ismu, iaitu mufrad, musanna dan juga jamak. Okey, boleh faham? Boleh. Okey, baik. Okay, saya ada lembaran kerja untuk diberikan kepada awak. Okey, boleh mula jawab sekarang. Anas boleh tak cikgu? Anas